Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kepada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada tuan dan puan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share satu lagi info berkenaan duit shilling error juga. Okey, kali ini adalah duit shilling mesin Sebab kebelakangan ini saya tengok ramai yang komen ataupun messenger saya nak jual duit mesin selepas tengok saya buat video scan duit mesin. Tapi kebanyakan orang hantar semua ni mesin biasa. Jom saya tunjukkan shilling mesin error macam mana yang kita cari. Okey, dia ada banyak jenis. Untuk video kali ini saya akan tunjuk satu dulu. Video akan datang saya akan update. Okey, fokus satu-satu. Okey, jom kita tengok macam mana duit error untuk kali ini. Okey tuan-tuan, untuk duit mesin error kali ini adalah duit mesin seri 2 tahun 1997. Okey. Gambar dia macam terbalik sebab dia letak pada tempat data supaya nak tunjukkan bahagian error dia. Nampak error dia ni. Cantik kadar error macam ni. Cantik sebagai koleksi body. Sekiranya tuan-tuan puan nak jual, saya sudi membelinya Saya akan beli dengan harga RM20. Sekarang ada error sini, saya akan beli dengan harga RM20. Dan saya ucapkan juga kepada Tuan Kembara Numismatik sebab bagi pinjam gambar ni cantik. Okey, rapat nama cantik Kalau nak jual, saya nak beli. Kalau nak jadikan koleksi berbadi pun tak ada masalah. Cantik cari. Macam ni pun ada harga. Sebab ada nilai tambah 1997 yang biasa tak ada harga. Macam ni pun cantik. Cek macam ni. Okey. Okey tuan-tuan dan puan. Macam tu shilling mesin error yang kita cari. So sekiranya tuan-tuan dan puan nak jual, tuan-tuan dan puan boleh hantar gambar beserta watermark di Messenger, Telegram ataupun IG dan Simpala Channel. So kita akan tengok dulu lah bergantung pada kondisi dan bergantung pada size error. Kalau kita setuju, okey, kita akan berurusan secara COD ataupun post saja. Saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye.